Filem ni mengisahkan sekumpulan extras yang tengah syuting satu filem ni, yang secara tak sengaja diorang terlibat dengan sekumpulan penyamun ni. So, adakah impian diorang untuk menjadi pelakon utama akan melayang, ataupun nyawa diorang yang akan melayang? Atau lagi teruk, duit kita yang akan melayang sebab tengok filem ni. Jom sembang. Benda first yang terlintas dekat otak aku bila aku dengar tajuk filem ni sequel Malbat ke? Salah. Watak-watak utama kita ni adalah sekadar extras untuk filem yang ala-ala Malbat. So, ni filem parodi Malbat lah. Salah lagi. Filem ni lebih kepada nak highlight pengalaman menjadi extras on set. Oh, kiranya agak serius jugalah filem ni. Dia macam dokumentari pasal kehidupan seorang extras. Apa masalah kau ni ya? Lagi sekali, salah. Filem ni adalah full on comedy dengan sentuhan aksi. Siap ada aksi tembak-menembak dengan penyamun lagi, okey? Ni filem apa ni weh? Desain watak-watak utama yang merupakan extras dalam filem ni bagi aku cukup menarik dan cukup diverse dengan punya personality. Ada extras yang sangat confident sebab dia lepasan degree lakonan. Ada extras yang dah fed up sebab dah 15 tahun asyik jadi extras je. Ada juga extras yang tak kisah pasal lakonan at all dan sekadar nak buat content je. Dan filem ni balancekan diorang punya screen time very well. Dan bagi aku, setiap member geng extras ni cukup likeable. Starting filem ni memang menarik. Kita dapat lihat dynamic antara extras dengan production team, dapat lihat bonding antara extras dan juga drama dalam kalangan production team. Cuba ingat keyword aku tadi? Menarik. Keyword ni sangat penting dalam review ni. Sepanjang jam pertama filem ni, aku rasa sangat educated. Aku rasa diajar oleh filem ni. Bila disebut je DOP atau polyboard, aku terus, aku faham apa yang dimaksudkan. Benda-benda macam ni memang menarik bagi aku. Dan bila aku tengok extras tu jadi excited sebab muka diorang dapat screen time, aku tumpang excited. Sebab relatable. Filem ni paling best bila dia leverage struggle hidup seorang extras ni. Sebab tak kisahlah kau belajar bidang apa atau kerja bidang apa, everyone can relate to the struggle to become successful. So, jam pertama filem ni, dia best sebab dia menarik. Bukan sebab dia lawak. And that's the problem. Ni filem komedi. Kalau komedi dia tak efektif, tak kisahlah menarik mana pun, filem ni gagal mencapai objektif utama dia. Nasib baik, filem ni penuh dengan komedi. Kalau boleh setiap 10 saat nak ada part lawak. Dan aku mungkin gelak maksimum sekali je kot. Tu pun sebab lakonan hebat Anas Rizwan. Senang cerita, filem ni punya komedi kan, dia maximum effort, minimum effect. Banyak jokes yang macam inside jokes. Contohnya nama pelakon dan watak dia orang ada yang switch. Ada watak production team yang buat business MLM. Raise your hand if you wanna get rich. All right. No, how is this not a pyramid scheme? All right. Ada skandal antara pelakon utama. Macam-macam lah. Aku pasti somewhere out there akan ada orang industri yang sangat enjoy komedi filem ni. Tapi bagi aku, lagi lama aku tengok filem ni, lagi lama aku alami komedi filem ni, lagi aku rasa macam filem ni shock sendiri. Contohnya, ada banyak cameos dalam filem ni. Tapi for what? Diorang tak add anything to the plot dan sekadar untuk buat lawak yang tak land. Walaupun majority komedi filem ni tak land dengan aku masih boleh appreciate the heart of this film, iaitu struggle, perjuangan kita punya extras ni. Sampailah diorang introduce ke plotline si penyamun ni pula. Tak boleh dinafikan yang overall plot filem ni sangat sama dengan Tropic Thunder. Shooting filem yang tak menjadi, pelakon yang bertembung dengan penyamun, pelakon yang mula-mula ingat penyamun tu pelakon tambahan. Tapi instead of Tropic Thunder, apa yang kita dapat adalah Tropic Thunder tanya. Kenapa? Kenapa watak Amirul Effendi gelak macam Joker Jared Leto? Kenapa dalam banyak-banyak allergic reaction, filem ni pilih allergic reaction dekat terung? Why? So many questions. Anyways, berbalik ke topik asal kita. Penambahan geng penyamun dalam story filem ni ada baik dan buruknya. Baiknya adalah dia buat filem ni jadi lagi menarik. Yang buruknya adalah dia ubah fokus filem ni. Apa yang aku suka pasal penambahan geng penyamun ni ada dua. Pertama adalah obviously Amirul Effendi. Aku puji dia sebagai the highlight of Enam Jelaka. Sini pun sama. Setiap kali dia on the screen memang best babak tu. Dan kalau aku nak cakap dia ni pelakon terbaik, filem ni pun tak salah. Dan benda kedua pula, twist-twist yang diperkenalkan bila dah mula pertembungan geng penyamun dengan geng extras. Dan semua ni membuat filem ni makin exciting. Dan what's the keyword? Makin menarik.
Memang menarik lah bila ada penyamun dalam filem tu kan. Tapi kau tambahlah 30 Pirates of the Caribbean pun, kau masih tak menyelesaikan masalah utama filem ni. Malah kau menggandakan lagi. Sekarang kita ada 5 ke 6 watak geng penyamun yang juga akan buat lawak Shaw sendiri. Kalau aku tutup sebelah mata, Illuminati style kan, dan aku tak pandang komedi filem ni atau writing filem ni okey sebenarnya. Dia punya cinematography okey, audio design okey, lakonan across the board semua okey, editing a bit off lah kan. Tapi back to lakonan, yang aku nak highlight adalah Zahiril Azim, Shikin Kamal dan juga Anas Rizwan. Dekat Gayung dia awesome, kat sini pun dia awesome. Entah kenapa kan, makin kerap aku tengok Anas Rizwan, makin aku terbayang muka Zach Galifianakis. Filem pertama yang menarik dari pengarah kali pertama kita, Zahiril Azim, ada banyak benda yang okey pasal filem ni. Dan aku boleh rasa yang it's made with a lot of heart. Tapi malangnya semua tu tersembunyi di sebalik komedi dan juga penulisan yang sangat tak efektif. Which is why rating layan-layak untuk Martabat Misi Berdarah adalah C. Cukup-cukup makanlah.